ada apa-apa ke, bagi tahu family lah. Macam kurang-kurangnya. Sebab Aku rasa dia mungkin ada sakit apa? Dia tiba-tiba rebah masa tu. So diorang bawa pergi hospital Serdang. Dia yang aku cerita lah, ingat major stroke tu. Abang saudara aku rawak yang bergurau kan. Mana kerusi kalau dah major stroke kan. Lepas tu tapi masa dia nak pergi ke Serdang tu dia asyik muntah. Tiba-tiba dia diorang buat x-ray ke apa, ada pendarahan kat otak. Allah. Transfer pergi Putrajaya. Masa operate tu, ni satu benda yang agak bukan kata miracle tapi satu yang itulah kuasa Allah kan. Dia nadi dia terberhenti. Berapa lama? Setengah jam hampir. Uish, lama. Lepas tu dia sedar. Lepas tu nadi dia balik. Tapi masa tu dah masuk ICU lah. Masa tengah-tengah bedah. Masa tu cerita dia doktor tengah dah nak, tak silap aku doktor dah buka kot. Maaf lah kalau salah kan, anak buah aku tengok kan. Rasa dia dah buang darah tu kot. Tinggal tutup kot. Nadi dia berhenti. So kalau nadi berhenti maksudnya jantung memang semua tak memang jalan. Tak ada. Masa tak ada jalan. Berhenti masa stop. Dia terus flat. Dia bukannya tak ada, dia terus flat. Okay. Kalau ikut logik kita bila dah tak, nadi tak ada, so banyak organ tak dapat darah lah kan. Oksigen tak masuk semua. Tak masuk kan. So bila dah buat pembedahan semua, ada saraf yang tak silap aku problem kot. So dia tak boleh nak bergerak langsung pun. Mata dia je yang boleh. Allah. Lepas tu pun kalau doktor sentuh pun, contohnya doktor sentuh tempat lain yang bergerak. So responsif dia maksudnya otak dia dah tak masuk, tak masuk, dia akan start. Okay, faham. So tapi dia makin teruk lah sebab satu organ rosak. Yalah. Tapi dapat bertahan lama tau. Hampir sebulan lebih. Lepas operation tu masih lagi sedar? Dia sedar tapi cuma dia tak kuat lah sebab jantung tak kuat langsung. Boleh bercakap lagi ke macam mana? Dia tak ada, dia memang mata juga. Allah, dia sekarang cerita dia memang dia terlantas saja tapi mata bergerak. Aku tak faham dia, mungkin dia faham lah sebab masa malam aku cerita pun datang cakap dengan dia nampak yang mata dia macam menangis semua kan. Tu yang semalam anak buah aku tak kuat lah sebab dia dapat jaga ayah dia sebulan lebih. So basically diorang dah tahu dah result dia memang nak tunggu masa je untuk ayah dia pergi. So ayah dia pergi dalam keadaan yang dia dah reda. Tapi itulah aku nak cakap, kalau korang ada sakit apa-apa kan, bagi tahu je wife korang kan. Kalau tak nak pun bagi tahu orang yang close. So something terjadi kat korang, ada rujukan. So punca sakit dia Wallah aku tak pasti sebab dia kuat kerja macam mana? Lifestyle dia macam mana? Tak bukan nak dia lah sebab untuk aku punya reference juga. Dia memang kuat kerja. Cuma dia ni mungkin ada, dia selalu cerita dengan aku, dia marah pada aku. Tapi dia selalu medical check up. Tapi bila kita tanya sakit apa, dia tak cakap. Dia tak. So aku tak boleh nak explain. Tapi kadang aku nampak lah dia macam kadang-kadang pening kepala, kadang sakit-sakit badan ke, susah tidur ke. So adalah benda yang lain melibatkan life dia yang mungkin dia pressure ke apa kan. Benda kan boleh jadi macam-macam kan. Yalah. Moga dia tempatkan tempat orang yang beriman, insyaAllah. Aku semalam cuba tahan kat nangis sebenarnya. Aku cuba sebab dalam prinsip aku, hidup aku, lelaki kalau macam pada kematian lah, pada aku kalau benda yang melibatkan mati ni, cuba untuk tak nangis depan semua orang lah. Bukan nak nyorokkan sedih tu, tapi supaya kita nampak yang bila yang menangis nampak kita, dia tahu dia kena jadi kuat sebabkan kita. Tapi kita lelaki nangis cari tempat lain, nangis lah. Menangis puas ke apa. Kalau kau nak nangis, kau nangis dengan bini kau dalam bilik ke, ada tempat lah kau nak ni lah. Tak payah tunjuk kat orang tapi lah, jangan tunjuk depan orang. Aku hampir juga lah, sebab masa last tu sorry lah sebelum kita nak intro start, anak buah aku lepas dah tanam semua. Anak buah aku yang lelaki tu tahan lah. Anak dia nombor 3. Anak dia memang aku tengok muka mata kosong lah, memang dia dah yelah faham lah, ayah dah pergi. Aku cakap alhamdulillah dia kuat lah. Aku cakap masa bapak dia solat tu pun dia imamkan. Berapa tahun? Form 3 ke form apa. Alhamdulillah. Lepas tu dah tanam, dia masuk liang lehat aku sekali lah. Bawa ayah dia tanam semua, dah jiwa saya. Lepas tu Pak Lang dia cakap, awak cakap lah sikit dengan kubur ayah awak kan. Aku dah cakap alamak. Aku cakap aku tak nak sebenarnya. Kalau aku cakap dah jalan balik kan, tak apa kan. So anak buah aku pergi,
dia duduk tu, kita sebagai pakcik lah, aku sebagai pakcik. Aku kalau orang lain nangis, mak ayah aku nangis, mak aku akan nangis lah. Kalau adik-adik aku nangis. Tapi kalau anak buah aku nangis, aku memang cuba tahan sedaya upaya lah. Hampir meleleh lah. Tapi aku nampak, walaupun tak nampak dia nangis, tapi sebab daripada badan belakang dia, aku tahu dia nangis. Dia mau nangis, lepas tu kakak dia datang, peluk dia. Kakak dia yang motor lah. Kakak dia yang datang tu, yang motor tu, jadi 2 orang kakak lah. Okay. Kakak yang motor tu nombor 2. Okay. Pegang dia, dia bagi kat mama dia, nangis-nangis. Cakap alhamdulillah lah. Betul balik dia boleh senyum gelak-gelak. Okay, alhamdulillah. Dia bukan kata bagus, tapi alhamdulillah sebab dia terima berita kematian ayah dia tu bukan mengejut tu je. Maknanya Allah dah bagi peluang untuk jaga. Okay. Untuk jaga. Bagus lah itu, alhamdulillah. Kalau ada hikmah lah. Sebab kalau terkejut lagi, yalah, akan burst lah. Akan burst. Okay. Allah. Saya start cerita dengan kesedihan macam ni. Tak apalah, hari ni. Dia sebab benda tu semalam. Baru jadi. Masa baru jadi. So nasihatnya kepada ada keluarga tu yang ada sakit ke, pada korang yang tengok sekarang ni, kalau ada macam problem kesihatan semua, share lah dengan keluarga supaya nanti at least adalah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk pastikan pencegahan boleh dibuat lah. Satu, bila kau masuk hospital, doktor tanya, sekurang-kurangnya ada rujukan. Sebelum ni cakap sakit pinggang, ada. Betul. Kan? Alright. Okay, Jad.